Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit. Hari ini saya berada di alun-alun Kemiri. Orang nampak di belakang tuh ramai begini sebab ada acara arak-arakan kuda. Kurang lebih 30 lebih lah. Nampak jam tu kan. Jom kita pergi tengok dia punya kuda tuh. Kuda dia masih jauh lagi belakang sana. Jom. Okay, nampak tuh dia punya kuda tuh. Oh, dia punya kuda lompat, bukan lompat berdiri tu. Nah, tengok tu dia punya budak perempuan tu dia boleh pegang lagi tau. Weh. Korang berani tak? Aku tak berani weh. Dia boleh sepak kita tau. Dah siap. Lepas tu ada kat belakang lagi tu. Tu nampak. Kita pergi tepi ni. Mesti bang. Kita pergi tepi ni. Nah. Ya, nampak. Sorry. Sikit bang. Nampak tu. Weh. Tu nampak tu. Oh, nampak betul. Ramai geng. Ramai. Nampak. Tepi sikit. Nanti kena sepak baru tahu. Ni. Woi, besar tinggi geng. Oh, tu nampak tu. Hoi. Jauh sikit. Gila geng. Berdiri tegak dia punya bro. Okey geng. Disebabkan cuaca dah mendung, dah gelap, tidak lagi hujan. Lepas tu nak layan semua ni tak boleh lah sebab memang ramai sampai buta ke habis. Kerja lain pun tak boleh buat. So untuk hari ni saya akhiri diri lah. Macam biasa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.